Hi guys, welcome back to my channel. Alright, so hari ni kita nak tengok Evil Dead Burn. Yeah, dah lama aku dah tengok cerita ni nak tengok lah. So, hari ni, jom kejap lagi aku nak tengok movie ni, lepas tu aku akan review. Alright, jom, betul lah. Dah lambat. Alright, so, hall 3. My god guys, kalau korang tahu kan cerita Evil Dead ni, kita boleh kaitkan dengan tema gory, tema yang macam kejam lah. Banyak penuh dengan darah. Orang yang suka cerita yang macam action dan horror, memang recommended untuk tengok cerita ni lah. Tapi aku akan bagi tahu review dia lebih dalam lagi waktu aku balik rumah. Alright, so jom. Aku tengok orang kena potong, orang kepala tercabut, lepas tu orang macam-macam lagi lah. Cerita ni memang ngeri guys. Evil Dead ni dia penuh dengan scene-scene yang gory, yang berlumuran darah, banyak darah. So macam yang aku expect, Evil Dead Burn akan jadi penuh dengan kematian, bloody gore lah. Aku memang puas guys, aku dah tunggu cerita ni lama, sejak waktu first dia punya trailer keluar lagi. Aku excited gila nak tengok. Apa yang paling menariknya, cerita ni dia ada macam berkaitan tau dengan movie yang sebelum ni, Evil Dead Rise. Dan Evil Dead Burn dia ada continue jalan cerita. So menarik lah, tak adalah macam cerita Evil Dead Rise tergantung macam gitu je kan. So dia ada explanation apa jadi dekat yang perempuan Jessica sebelum ni kan. Lepas tu, kalau korang nak tahu, ada 2 scene ending credit. So bila movie tu habis je, korang jangan tinggalkan pawagam. Korang kena tunggu sampai betul-betul movie ni habis, sampai ending credit dia semua habis. Ada 2 ending credit guys. So kalau korang tertinggal, korang miss, aku rasa korang rugilah. So aku cerita sikit lah, serba sedikit dia punya jalan cerita. Cerita ni mengisahkan tentang Alice. Alice ni seorang perempuan yang dia berkahwin dengan William. So William ni dia pengurus klub malam lah. Lepas tu dia ada macam restoran. So Alice ni sebagai isteri kepada William, dia yang manage restoran tu. Dan apa yang sebenarnya Alice ni dia kena macam torture lah. Dia more like toxic relationship. William ni sebenarnya dia agak macam toxic sikit. Dia macam pukul si Alice ni. Sebelum tu aku cerita pasal dia punya opening scene. Opening scene dia ada kaitan lah dengan Evil Dead Rise yang sebelum ni, yang di mana Jessica kena rasuk. Lepas tu dia pergi dekat satu cabin ni. Lepas tu dia masuk dalam tasik. Dan ada 2 orang ni, dia tengah pancing ikan. Lepas tu Jessica muncul dan diorang kemudian baru masuk scene yang Alice dengan William tu. Dan macam yang kita tahulah, aku tak ada spoil apa-apa kan. Dekat trailer memang dah ada kan, dia tunjuk Jessica tu dia ada dekat movie yang ni kan. Macam yang kat trailer dia dah bagi tahu yang William ni meninggal, Alice isteri kepada William. Diorang adalah gaduh-gaduh sebelum William ni meninggal. Dia accident kereta. Nak tahu kenapa dia accident kereta, korang kena find out sendirilah. Family William ni adakan pengemubian lah. Dia ajak Alice ni sekali, tetapi Alice ni dia macam kurang senang sebab dia rasa macam family William ni tak berapa suka kepada dia. Tapi Alice dia pergi juga, and then something happen kepada ayah William ni, dan dia macam kena rasuk dengan evil entity ni. Ayah William ni dia mulalah macam memberontak. Dia dah tunjuk macam dia punya kerasukan tu, dan dia mulalah macam, aku boleh just cakap macam dalam trailer tu je lah, scene dalam trailer tu. So bermulalah kekacauan yang menghantui family William ni. Macam aku cakap tadi, ayah William ni kena rasuk dengan evil tu, and then dia cuba nak merasuk semua family William ni. Tapi sebenarnya dia nak mencari something yang family William ni ada. Diorang possess something yang macam objek, artifak. Dan macam yang ada kat dalam trailer juga, family dia ada yang kena rasuk. Jadi diorang kena lawan dengan sesama sendiri. Yeah, it's a good movie. It's a very interesting, and
Aku macam rasa every scene, every minute, tak ada benda yang delay, tak ada benda yang macam bosan ke apa. Dia semuanya macam waktu opening scene tu pun dah mula dah ada macam benda yang macam besar tau, macam wow, ganas. Dan kepada peminat-peminat cerita seram, especially yang gory, yang berlumuran darah, korang akan enjoy tengok movie ni. Dan korang juga akan dapat rasakan kesakitan yang diorang alami. Yang macam contohnya scene yang putus jari tu. Oh, aku sukalah filem bila dia ada continuous, macam contohnya Evil Dead Rise punya movie, lepas tu disambung balik dekat Evil Dead Burn. Macam best lah, dia tak adalah tergantung ke apa, dia macam semuanya kita boleh faham tak? Lepas tu dia akan ada balik okay, benda ni benda besar, so aku tak boleh bagi tahu, korang kena tengok sendiri dekat movie ni. Korang akan tahu dekat ending credit dia yang akhir sekali. Korang yang tengok Evil Dead Burn, make sure korang stay sampai betul-betul movie ni habis, sebab ada 2 ending credit. Alright, aku rasa sampai situ je lah yang aku boleh explain pasal movie ni. Alright, so kita bagi rating sikit lah. Bagi aku, rating untuk movie Evil Dead Burn ni aku bagi 9/10. Kenapa 9? Dia almost perfect, tapi aku rasa macam movie ni agak macam mana lah, dia macam terlalu minimize ke not really minimize atau compact, tapi dia macam, kenapa aku bagi 9? Sebab movie ni dia kebanyakan scene ni dia buat dekat dalam rumah tu je, rumah William tu. So aku rasa macam mungkin kalau movie ni dia ada banyak tempat-tempat lain yang dia boleh buat, so maybe lebih interesting lah. Tapi bagi aku, that's not a problem. The main thing is the storyline and the gore itself. So far is still very interesting and very fun to watch. Nak kata worth it atau tak? Yes, it's worth it. Alright guys, so thank you so much for watching my video. Don't forget to subscribe, like this video, follow my IG and TikTok Mr. Handsome 12. Kita jumpa dalam video akan datang. Bye bye.